Ad pun dah bersedia dengan baju scuba Ad. Mula tu rasa gementar jugalah. Rasa takut sebab ialah lautan dalam. Tapi bila dah masuk dalam laut, dah nampak perangkap bubur emas tu. Hari ni, Ad akan melakukan satu aktiviti yang Ad tak pernah buat sebelum ni. Ad akan pergi menangkap ikan menggunakan bubur emas di tengah lautan. Perjalanan akan mengambil masa dalam 1 jam dan Ad sangat tak sabar nak melakukan aktiviti ni. Bubur emas ni adalah perniagaan yang dikendalikan oleh sebuah keluarga nelayan, iaitu Encik Asiran dan keluarga dia. Bubur emas ni adalah sebuah perangkap yang mesra alam kerana dia tidak menggunakan umpan dan juga bahan kimia. Nak ke lokasi bubur emas itu, perlu menaiki kapal. Dan waktu kita orang pergi tu, ombak sangat besar dan lautan bergelora. Masa dah sampai, dia mengambil masa agak lama, kira lebih kurang 1 jam. Sebab perjalanan dia lebih kurang 7 km dari pantai. Bila sampai di bubur emas tu, kru Encik Asiran mula memakai baju scuba dan bersedia untuk masuk ke dalam laut dan melihat perangkap itu sendiri. Ad pun dah bersedia dengan baju scuba Ad. Mula tu rasa gementar jugalah. Rasa takut sebab ialah lautan dalam. Tapi bila dah masuk dalam laut, dah nampak perangkap bubur emas tu, rasa teruja. Dan perangkap bubur emas tu kemudian dibawa naik ke atas kapal. Dan kita boleh nampak lah, masa hari itu tangkapan dia tak berapa banyak. Tapi biasalah, inilah adat menangkap ikan. Dia ada hari dia yang mana kita akan dapat hasil yang banyak, ada hari yang kurang hasil dia. Baru je lepas menyelam 20 ke 30 meter, aktiviti menangkap ikan menggunakan bubur emas ni memang sangatlah sukar. Jadi kalau korang berminat untuk membuat aktiviti lasak seperti ini, bolehlah datang ke Lubuk Temyang kerana di sinilah tempat satu-satunya di Malaysia untuk buat aktiviti macam ni. Dan bila dah nampak hasil dia, kita terus ke pantai dan Encik Asiran pula dia sangat mengalu-alukan kedatangan Ad. Mereka sekeluarga menyediakan hidangan daripada ikan yang baru ditangkap tadi itu. Wah, hidangan yang dia sediakan banyak. Dia ada pelbagai jenis masakan. Ad pun rasa terharu sebab kedatangan yang sangat dialu-alukan ni. Padahal Ad ni adalah orang yang tak ada kena-mengena dengan keluarga ni kan. Tapi Ad rasa macam sebahagian daripada keluarga Encik Asiran. Jadi korang di luar sana yang ingin mencuba pengalaman yang cukup unik ni, jangan risau kerana mereka adalah sebuah keluarga yang sangat peramah dan korang tentu akan mengalami pengalaman yang menyeronokkan.